Cili yang kita kisar tadi tu, bawang, cili, belacan sikit, cili besar, cili api. Kalau sahabat rasa minyak dia kurang, sahabat boleh tambah minyak lah. Ni minyak dia kurang ni, nak tambah minyak lagi sikit. Kalau tidak nanti cilinya tak masak. Hai hampa. Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi di Mak Tok TV. Hari ni Mak Tok nak masak asam pedas ikan temenung, keladi. Asam pedas keladi ikan temenung. Ni bahan-bahan nak buat asam pedas keladi ikan temenung. Ni ikan temenung 5 ekor ni, batang keladi, sayur keladi. Ini cili besar, cili kering 5 biji, cili besar 2 biji, cili api merah tu 5 biji. Bawang besar 2 biji, kunyit, daun kesum, bunga gantan, sedikit belacan, asam keping, garam, serbuk perasa, gula sikit dan air. Ini bahan-bahan untuk buat asam pedas keladi. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita masukkan air untuk nak rebus ikan. Masukkan air. Kemudian masukkan 2 keping lah asam keping. Lepas tu kita masukkan ikan. Ikan temenung 5 ekor. 5 ekor saja. Lepas tu kita tunggulah sampai dia masak, nanti kita nak ambil isinya. Kita nak ambil isi, nak masukkan dalam kuah asam pedas keladi tu. Ini Mak Tok nak masak untuk makan dengan sayur keladi. Terung pipit belado ikan masin terung pipit. Goreng belado. Ni bahan-bahan dia, sedikit belacan, bawang putih, bawang besar, cili besar 3 biji, cili merah 10 biji. Dan ikan masin, ikan talang. Ikan ni Mak Tok dah potong, dah siang, dah dia kena rendam dulu nak bagi dia punya ayak dia, ikan dia tu tak masin, rendam dalam ayak. Sagi baru kita masak. Dan ini daun sikit lah, nak pewangi dia. Daun sadri, daun podino. Ini daun ketumbar, sedikit lah daun ketumbar ni untuk pewangi dia. Ini terung pipit. Ini sayur keladinya, Mak Tok nak siang dulu sayur keladi ni. Nak kena buang dia punya kulit dia dulu. Lepas tu nanti barulah kita boleh masak. Cara nak buang sayur keladi buang macam ni. Kita koyak dan kita potong pendek-pendek lah. Macam tu. Suka hati lah. Sahabat-sahabat nak potong macam mana. Nak panjang pun boleh, nak pendek pun boleh. Keladi ni manis. Ini namanya keladi Selangor. Kalau yang warna putih ni, kalau orang... Mula-mula kita masukkan air. Ini nak rebus batang keladi ni. Kita nak celur dulu batang keladi. Masukkan air dulu. Lepas tu, terus masukkan batang keladi lah. Kita terus rebus, kita tunggu dulu sampai dia masak nanti. Ini bahan yang di blender tadi. Cili kering, cili besar, belacan, bawang. Lepas tu kita masukkan asam keping. Kita kacau sekejap, lepas tu kita tutup. Kita bagi dia masak dulu. Dia punya perencah-perencah ni. Sementara nak tunggu air tu masak, mendidih, kita buang dulu tulang-tulang ikan ni, kita ambil isi dia dulu. Sebab isi ikan ni kita nak masukkan dalam dia punya tu, dalam sayur keladi tu nanti. Macam kita buat kual asar lah juga ni, kita kena buang tulang-tulang ni. Oh, dah mendidih, dah masak. Dah kita boleh masukkan air, tambahkan air. Kuahnya lagi sikit. Tambahkan kuahnya lagi sikit. Sebab dah masak dah tu rempah dia tu. Tambahkan, lepas tu kita masukkan perasa-perasanya lah. Masukkan perasa sikit.
Masukkan perasa. Masukkan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mendidih dah melegak dah. Mak Tok nak masukkan batang keladi ni dulu, sayur keladi dulu. Masukkan sayur keladi. Lepas tu kita kacau sekejap lah. Kacau sekejap, dia dah mendidih, kita masukkan isi ikan pula. Isi ikan temenung tadi yang kita dah perisi tadi tu, kita masukkan. Kita kacau. Inilah asam pedas ikan temenung. Asam pedas keladi ikan temenung. Sayur asam pedas keladi ikan temenung. Lepas tu kita masukkan bunga kantan dengan daun kesum. Daun kesum tak banyak, daun kesum sikit. Bunga kantannya banyak. Mak tu ambil kat pokok ni. Pokok kat kebun. Lepas tu kita tutup dulu. Tunggu sampai dia mendidih lagi sekali. Alhamdulillah dah masak sayur asam pedas batang keladi ikan temenung. Dah masak dah. Untuk nak angkat. Sahabat-sahabat, kalau nak masak asam pedas batang keladi, bubuh ikan temenung. Sedap macam ni. Nak angkat. Ni masakan orang kampung. Masakan utara. Masak Kedah, orang Kedah. Ni Mak Tok nak masak ikan masin terung pipit belada. Mula-mula Mak Tok nak beri minyak dululah. Kuali dah panas, masukkan minyak. Nak goreng ikan masin ni tu, ikan masin ni dia kena goreng dulu. Cili yang kita kisar tadi tu, bawang, cili, belacan sikit, cili besar, cili api. Kalau sahabat rasa minyak dia kurang, sahabat boleh tambah minyak lah. Ni minyak dia kurang ni, nak tambah minyak lagi sikit. Kalau tidak nanti cilinya tak masak. Masukkan perasanya, masukkan sikit gula. Sedikit garam. Garam tak boleh banyak sangat sebab ikan tu dah masin. Serbuk perasa. Masukkan teruslah bawang ni. Bawang yang dipotong tadi tu. Ni sambal ni kita nak masak kering aja. Lepas tu kita terus masukkan terung pipit tadi. Terung pipit ni. Lepas tu kita masukkan air sikit lah sebab nampak kering kan. Kita masukkan air sikit. Sikit je air yang tak boleh banyak-banyak. Sebab kita tak nak sambal ni, kita nak sambal ni garing. Kita tak nak sambal ni basah. Alhamdulillah dah masak. Lepas tu kita masukkan ikan masin tadi. Ikan masin kita masukkan. Tu kita kacau. Bagi dia sebati. Dia sebati dengan terung pipit ni. Lepas tu kita boleh angkat lah. Dah siap lah ni. Alhamdulillah dah siap. Mak Tok nak angkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabak sikit daun ketumbar ni bagi dia wangi. Kita lindungkan dia. Dia malu. Okey. Alhamdulillah dah siap. Asam pedas keladi ikan temenu Mak Tok. Mak Tok nak makan dengan terung pipit belado ikan masin. Mak Tok nak makan, sahabat-sahabat. Kemudian ambil ni sikit terung pipit. Ni favourite Mak Tok ni. Mak Tok suka masak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sahabat-sahabat. Jemput makan sahabat. Bismillah. Ikan masin dengan terung belada ni pedas lah pula. Tapi rasa sedap. Sebab ada ikan masin tu. Yang pula rasa kelatan keladinya. Lembut. Sedap lah sahabat-sahabat. Sayur keladi ni. Okey sahabat. Sahabat berminat dengan video Mak Tok ni, sahabat bolehlah subscribe, follow, share, komen. Jangan lupa ya sahabat ya. Jumpa lagi di lain video akan datang. Assalamualaikum sahabat.